A few minutes later. Okay, hari ni kita dah sampai dekat Arena Rawang. Sekarang dah pukul 6.30. Kita dah kena naik bas. Kita nak terus gerak ke Let's go. 1 hour later. Okay, hai. So hari ni kita dekat UPSI, malam kita dekat UPSI dan ini kalau boleh tengok ni adalah perpustakaan Batu Bible. Dan sekarang kita nak ke Dewan Teater untuk kita lihat di tepi sejuk. Sekejap, kita sepahkan kita ajak. Jom. Oh my god guys, cuba tengok apa di sebelah kami. Okay, kita dapat lihat inilah prop di awal Dewan Teater sebelum kita masuk ke teater. Jadi kalau kita lihat sebelum masuk teater dah menarik, dah menyeronokkan dan buatkan kita lagi wow sangat-sangat. Apa yang akan terjadi di dalam teater tersebut? Kalau di luar dah menarik, kat dalam Malam kita dah sampai dekat teater di UPSI. Kita nak tengok teater ni dah nak mula dah ramai dah penonton yang hadir. Kita sangat menakjubkan, memang kita tak sangka. And dia memang rasa buat kita rasa sangat special walaupun hanya sebagai penonton. Yes, saya dapat tengok set dia. Set dia sangat menarik perhatian. Ada pelbagai ada meja makan, ada locker semua. Okey, jom kita nak start. 1 hour later. Kita teruskan dengan pelajar di Okey, terima kasih Tuan Pengarah. Tanya atas kejayaan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kami telah lihat, memang persembahan sangat menarik dan menakjubkan. Ucapan bagi kesenangan lah dalam diri kami. Kalau kita baik cerita ni, dia memang bagi kita emosi. Bukan saja sering macam kelakar. Dia cuma ada watak kan. Tapi kita ni tanya, adakah watak ini juga beri kesan kepada diri sendiri? Yes, especially sebab kadang-kadang ada juga yang kita tak tersalah, tersilap ke nak ambil makanan yang sejuk apa semua. Mungkin dari situ dapat jadi penyakit. Walaupun benda tu macam basic macam sikit je. So bolehlah makan sikit-sikit. Jadi memang satu lagi kita persembahan ni bukan main-main, bukan biasa-biasa. Tapi mesti ada rasa berdebakan. Macam mana atasi saya sebelum saya berlakon ni dekat stage ni, dekat belakang tu saya nak macam-macam perasaan ada. Sedih lah, nak gemuruh apa semua. Memang nervous gila masa tu. So dekat situ saya mengatasi, saya jalan-jalan dekat backstage dan jalan apa semua. Lepas tu hafal macam nak untuk watak, untuk mendalam watak lagi macam tu. Okay, so hari ni kita bersama dengan mereka bersama dan Tanya untuk teater ni. Okay, jadi saya nak tanya macam mana awak macam pilih macam pakaian-pakaian sesuai dengan watak-watak dia orang. okey. Sepatutnya konsep kita orang ialah dollhouse tau. Pada masa yang sama juga dollhouse, kalau kita tengok dalam dunia nyata, apa yang manusia pakai itulah baru dia akan pakai. That's why ada term macam ni, kalau bunga macam ni, yang paling penting nak nampakkan di dollhouse adalah makeup dia. Yang di mana makeup kena colour pula. Okay, faham. Agak berapa lama untuk membuat persediaan busana ni? Agak lama tak? Sangatlah lama sebab busana biasalah kena reject, lepas tu turun-turun bandel. So far busana dari atas sampai bawah saya tak jahit sebab memang dah sedia ada dekat bandel. So kata-kata semangat untuk budak kita tak tidur. Korang jangan lupa support semua teater di Malaysia ni. Okay, betul. Jangan lupa support. Jangan lupa tengok teater. Hari ini saya bersama salah seorang penonton Tepi Sejuk. Encik Dennis Ya betul. Okey, baiklah. Encik Dennis dari mana? Saya daripada Kelantan. Oh, maafkan saya daripada IPG Raja Melewah, kampus Raja Melewah. Okey, baiklah Encik Dennis. Setelah kita menonton teater yang sangat hebat, sangat gempak daripada pelajar-pelajar musik ini, apakah harapan Encik Dennis kepada pelajar-pelajar di IPG Raja Melewah? Oh, harapan saya ialah saya harap mereka dapat mencontohi gaya teatrikal yang disampaikan oleh pelajar besi dan dapat disematkan oleh pelajar IPG. Sebab bagi saya, teatrikal kali ini sangat meruntun jiwa dengan muzik latar, dengan percayaan memang sangat bagus. Saya bukan seorang peminat teater, tapi bagi saya teater kali ini sangat bagus. Saya sangat macam mensyorkan kepada semua tonton teater di UPSI memang bagus. Okay. Daripada 10 bintang, berapa Encik bagi untuk teater ini? Ya, dengan 10 bintang dan RM RM22 yang saya habis 10. Okay guys, bersama kita dengan Encik Joy daripada IPG Raja Melewah. Apa Encik Joy harapkan dekat orang luar sana tentang teater ni? Okay, saya harapkan orang ramai ni lebih berminat lah dengan aktiviti macam ni. So bukan hanya kan kita tahu kan sekarang kan orang tengok Netflix, orang tengok wayar je kan. Kita kata anda perlu tengok depan-depan, tengok pementasan depan-depan untuk mendapatkan
pengalaman yang menakjubkan tu. Okay, daripada 10, Cik Joy nak rate berapa untuk teater ni? Dari 10, kalau 10 tu memang tak cukup saya nak rate. Tapi Infinity lah. Infinity lah. Kalau dah bagi 10, 10 per 10 lah. Tapi kalau beli Infinity, saya bagi Infinity. Infinity. Okay, terima kasih Cik Joy atas penjelasan dan pandangan yang menarik tentang teater ini. Jadi, itu sahaja. Bye! Okay, jadi itu saja daripada kami pada hari ini. Overall, saya sangat suka teater ini dan saya harap teater ini juga boleh memberi pengajaran kepada bukan sahaja saya tetapi malahan semua yang menonton dan di luar sana, yang berada di luar sana. Saya harap teater ini menjadi satu medium untuk kita spread awareness bahawa pemakanan kita dalam kehidupan seharian. Okay, saya juga berharap semoga kita dapat tengok lebih banyak teater pada masa-masa akan datang. Bukan sahaja di UC, mungkin ada institut lain yang menjemput kita, boleh je. Tak apa, kita juga mampu menjayakan dengan kualiti yang lebih kurang ataupun lebih hebat juga di IPG Raja Melewa. Saya rasa orang kat luar sana patut tengok teater. Macam memperbanyakkan lah tengok teater ni. Walaupun orang kata teater tu macam tak best, tapi sebenarnya best gila nak mati sebab kita tengok live secara langsung. Kita tak tengok kat Netflix semua tu. Okey, itu saja. Terima kasih UC jemput kita orang. Okey, dan bagi saya memang sangat-sangat seronok lah. Ini pengalaman yang kita tak dapat di tempat lain. Pengalaman yang first time bagi kita untuk tengok teater secara live. Dan the experience was quite good and amazing. So yeah, bye-bye. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa